Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan menyaksikan drama pendek tentang penggunaan AI di kalangan murid sekarang. Mari kita saksikan. Bila belajar je mesti tak faham. Awak tengok makan awak ni. Apa nak jadi dengan awak ni? Saya dah banyak kali dah ajar awak. Tapi awak sendiri orang tak faham benda lah ni. Macam mana ni? Tahun depan nak exam dah. Maaf cikgu, saya akan buat lebih baik. Baiklah. Jangan hanya sekadar cakap je. Tapi kena buktikan, okey? Itu bukan Syira aku yang tadi tu. Orang cakap pasal apa ni? Tu pasal budak Syira tu yang kena marah dengan Cikgu Syah tadi. Kau tengoklah markah dia tahu. Tak berapa, tak belajar ke tidak agak. Tu. Dia dapat F kan? Ya tu dengan cerita. Viral weh satu sekolah dia punya markah tu. Ish. Teruklah. Weh tu, belajar guna apa dia? Jom pergi kat dia. Ya, awak buat apa ni? Tak payah belajar lagi lah. Kalau tak tahu, tanyalah. Awak belajar seorang buat apa? Ni buku apa ni? Kat rumah awak buat apa ni? Zaman sekarang ni mana pakai buku dah. Sekarang pakai AI je. Pakai teknologi. Sekarang kan zaman teknologi. Pakai je lah AI. ChatGPT ada, Gemini ada. Macam-macam app sekarang dah ada. Betul tu. Tengok ni. Untuk pengguna teknologi seperti ChatGPT terdapat pelbagai kemudahan. Antaranya ialah menterjemahkan bahasa seperti bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Selain itu, teknologi ini juga dapat menyelesaikan soalan seperti soalan matematik. Teknologi AI semakin banyak digunakan dalam pembelajaran hari ini. Antara kebaikannya, AI dapat memudahkan proses pembelajaran dan membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih cepat. Pelajar juga boleh belajar mengikut tahap sendiri, menjimatkan masa dan menggunakannya pada bila-bila masa. Selain itu, AI menyediakan latihan interaktif serta kuis automatik, malah membantu pelajar yang kurang mahir. Contohnya, melalui terjemahan bahasa. AI juga mampu meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan idea untuk karangan dan projek. Namun begitu, terdapat juga keburukan. Penggunaan AI boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung dan kurang berfikir sendiri. Terdapat juga risiko maklumat yang tidak tepat serta plagiat. Selain itu, penggunaan AI boleh mengurangkan komunikasi antara pelajar dengan guru dan rakan. Malah, ia juga berisiko disalahgunakan seperti meniru kerja sekolah. Akhir sekali, AI memerlukan internet dan peranti yang tidak semua pelajar miliki. Kesimpulannya, AI sangat membantu dalam pembelajaran tetapi perlu digunakan secara bijak dan bertanggungjawab. Penggunaan AI sememangnya mempunyai pelbagai faedah. Tetapi, murid perlu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.